أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا هو الحي القيوم. توبة من عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati para ahli jawatan kuasa Surau Al-Islah serta para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita merafa'kan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala
kerana pada malam ini diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita hadir dan menyambung kembali pengajian pembacaan bagi kitab Penawar Bagi Hati karangan Al-Alim Allamah Tuan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi insya-Allah kita menyambung pembacaan kitab kita ini pada kitab Jawi muka surat yang ke-36. Kitab Jawi muka surat 36 barisnya yang ketiga daripada atas. Kitab Rumi muka surat berapa? Kitab Rumi 89. Jadi perkataan dan bermula. Situ insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف شيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الإندونيسي المندلي ثم المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata tuan pengarang kitab kita, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting. Kitab Jawi itu ada terpadam sedikit selepas daripada huruf ya itu ialah huruf nga pada Jawi. Jadi selepas ya itu kita sambungkan tulisan dengan huruf nga, 3 titik itu. Jadi penting. Bunyinya, yang amat penting ia pada agama. Baik. Dan bermula memecahkan. Apa makna memecahkan? Dhabitnya ialah menahankan diri. Memecahkan tu maknanya menahankan diri. Atau lain kata boleh juga dengan menyabarkan diri. Itu maksud memecahkan. Murad dia begitu ya. Jadi dhabit di situ. Dan bermula memecahkan, menahankan diri atau menyabarkan diri. Sabarkan diri. Nah tu. Akan bersangatan marah, yakni marah yang teramat. Maknanya dia punya rasa marah tu memuncak, memang panas gila. Tu istilah hari ni. Jadi maknanya marah yang bersangatan, maknanya dalam keadaan diri itu bersangatan rasa marah, rasa memang nak marah betul. Gitu. Jadi, dan bermula memecahkan, menahankan diri, menyabarkan diri akan, yakni bila bersangatan marah, dalam keadaan yang kita tu sangat marah, itu setengah daripada, tambah situ, setengah daripada pekerjaan. Selepas daripada perkataan daripada pekerjaan.
Jadi setengah daripada pekerjaan yang amat penting, ia balik kepada pekerjaan. Ia tu dhamir balik kepada perkataan yang saya suruh tambah tu, iaitu pekerjaan. Kan saya suruh tambah tadi, setengah daripada pekerjaan, yakni menahankan diri itulah. Ya, menahankan diri, menyabarkan diri itu satu pekerjaan yang amat penting. Ia pekerjaan itulah, menahankan diri, menyabarkan diri pada agama, makna pada hukum syarak. Maknanya apa? Yakni ketika mana kita dalam keadaan yang sangat marah, penting untuk kita bersabar, menahan diri daripada kita membiarkan marah itu menguasai sehingga kemarahan itu zahir dalam bentuk sesuatu tindakan yang haram pada syarak. Begitu. Maksudnya menahankan diri, sabar ketika kita ketika kita bersangatan marah itu satu pekerjaan yang amat penting pada agama. Maknanya agama kita ni mengajar kita, syariat agama kita ni mengajar kita, bila kita dalam keadaan yang sangat marah, cuba bawa bersabar. Sabar. Faham dah? Jadi amat penting. Agama kita mengajar begitu. Sebab apa? Lantaran kalau marah itu tidak dikawal, tidak dijaga, tidak ditahan, tidak disabarkan, boleh menyebabkan apa dia? Bermacam-macam kemudaratan. Ayat yang sebelum ni, dia kata apa dia? Memaki hamun. Tak sabar, maki hamun. Tak sabar, bunuh orang pula dah. Nampak? Jadi sebab tu menahan diri, menyabarkan diri itu setengah daripada pekerjaan yang amat penting pada agama. Gitu maksud dia. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dipanggil apa dia? Selepas daripada perkataan agama, dhabitnya ialah ini kerana. Ini kerana, yakni maksudnya illah, kenapa menahankan diri, menyabarkan diri ketika mana kita dikuasai dengan marah yang sangat, penting untuk kita menahan, sabar. Kenapa begitu? Dipanggil illah, kenapa agama kata penting menahan diri itu. Jangan dibiarkan terus marah itu menguasai kerana bahaya. Kenapa begitu? Dia panggil illah. Ini kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada bersabda. Kita baca hadisnya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi kita tengok hadisnya. Katanya Nabi, laisa syadidu bis-sar'ati baris fathah tu bis-sar, dan sad baris fathah atas kan, baris depan situ, bis-sur'ati dhammah. Sabdunya betul, barisnya dhammah depan. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, atau kama qala. Nota di bawah satu, hadis ini rawahu syaikhan. Apa maksud syaikhan? Dua orang syekh. Syaikhan tu maknanya dua orang syekh. Siapa dia dua orang syekh tu? Saya pernah sebut di sini.
Iaitu kalau dalam hadis syaikhan merujuk kepada dua orang imam yang masyhur, iaitu yang pertama Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, dan yang kedua ialah Imam Muslim. Jadi bila sebut dalam istilah hadis rawahu syaikhan, maka merujuk tidak lain dan tidak bukan, tak ada orang lain dah, dia dua orang saja, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu kalau syaikhan dalam hadis. Ya? Pegang sampai bila-bila, dia tak ada berubah dah. Sampai kiamat itu je. Itu. Syaikhan dalam hadis gitu. Kalau dia ada satu lagi, syaikhan fiqh, yakni dalam mazhab Syafi'i. Syaikhan dalam fiqh, yakni merujuk kepada mazhab Syafi'i. Kalau kita baca kitab fiqh, dia sebut dan begitulah, contoh, dan demikianlah pandangan dua orang syekh. Dia sebut situlah syaikhan tu. Syaikhan dalam mazhab Syafi'i ialah merujuk kepada dua orang imam, iaitu yang pertama Imam An-Nawawi, yang kedua Imam Ar-Rafi'i. Syaikhan dalam fiqh mazhab Syafi'i, kalau dua orang syekh tu dia, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Okey. Jadi jangan keliru ya. Kalau kita baca hadis rawahu syaikhan, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau kita baca kitab fiqh, dua orang syekh merujuk kepada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Pegang sampai bila-bila. Gitu dah. Dia tak ada berubah. Baik. Jadi artinya hadis ini muttafaqun alaih, rawahu syaikhan muttafaqun alaih, yakni ittifaq, kesepakatan atas sahih oleh dua orang imam ini. Maknanya hadis ini sahih. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan apa dia? Illah disuruh kita ni, apa dia, ketika kita marah yang sangat, bila kita, sebab marah ni kan kita panggil satu fitrah yang Tuhan letakkan dalam setiap jiwa manusia. Kalau tak ada marah tak boleh juga. Jadi sifat rasa kasih, sayang, marah, itu semua Tuhan letakkan dalam diri manusia. Tetapi apabila melampaui batas, itu yang menjadi haram. Jadi maknanya, mengapa agama kita menyuruh ketika mana kita ni bersangatan marah sangat sampai muka naik merah, tak tahan ni. Sabar. Penting tu. Pasal apa? Kerana Nabi bersabda, pada hari ini kita tengok arti hadis, yakni terjemahnya. Jadi terjemahnya tiada ada, yakni tidak ada. Kalau baca bahasa surat begitu, tiada ada, maksudnya tak ada lah, gitu bahasa kita. Tidak ada yang sangat kuat, tidak ada yang sangat kuat itu. Tulis di situ supaya kita faham perkataan ini. Tidak ada yang sangat kuat itu, tulis dhabitnya, tidak boleh dikatakan. Tidak boleh dikatakan seseorang itu kuat pada pandangan syarak. Tidak boleh, saya ulang balik, tidak boleh dikatakan, apa lagi tadi? Seseorang ni apa tu, spontannya ni. Kalau suruh ulang balik saya pun lupa dah. Seseorang itu kuat pada pandangan syarak, tu maksud dia. Maknanya tak boleh kata seorang tu kuat pada pandangan syarak. Maknanya syarak tidak mengiktiraf. Yakni kalau nak kata orang ni kuat, tak boleh lagi. Tak?
orang ni kuat betul. Apa dia? Baca lagi. Jadi tak boleh nak kata seseorang itu kuat. Sifatnya apa? Yang ini sifat atas kata orang yang tak boleh dikatakan kuat pada pandangan syarak. Yang ni sifat orang ni macam mana? Yang tiada merebahkan dia, yang tiada merebahkan dia. Apa maksud merebahkan dia tu? Mengalahkan dia. Mengalahkan dia. Merebah tu mengalahkan dia. Dia tu seseorang tadi tu oleh beberapa laki-laki. Maksudnya apa dia? Tak boleh pada syarak kalau satu orang dia ni ada beberapa orang laki-laki nak mengalahkan dia. Nak pukul dia lah, nak gaduh dengan dia. Kemudian yang seorang ni ada katakan 6 orang nak pukul dia. Semuanya tewas. Nak beradu dengan dia ni. Tak berjaya nak mengalahkan dia. Maka orang itu yang 6 orang nak hentam dia tu, tak pada syarak belum dikatakan tak boleh nak kata orang tu kuat. Cuma pada ukuran duniawi sajalah. Kan, kalau kita tengok macam tu, kita tentu akan kata orang ni tapi ini pandangan syarak. Satu orang, 6 orang nak balun dia, semuanya rebah. Yang rebah siapa? 6 orang tu, bukan dia yang rebah tu. Barangkali ni Tok Guru Tomoy barangkali ni. Jadi semua tongging semua kenakan dia. Jadi orang tu syarak kata tak boleh nak kata kuat. Tu, faham tu? Jadi kalau orang ni kuat tenaga, Tok Guru Tomoy, Tok Guru Silat Gayung, black belt, bukan itu kuat yang dikehendaki pada syarak. Okey dah? Itu maksud hadis ni lah. Okey, kemudian hanya senya, ni muqabalah dia. Sebaliknya, yang dikata kuat tu macam mana? Hanya senya yang sangat kuat itu, ni tulis di situ, hanya senya yang sangat kuat itu, yakni dhabit dia ialah yang dikata kuat pada pandangan syarak itu siapa dia? Kalau tadi bukan, tak boleh nak kata tu kuat tu. Cuma pada hukum dunia je lah. Hukum adat kata dia kuat lah, tapi pada pandangan syarak itu tak kuat lagi tu. Bukan orang kuat macam tu. Kuat tenaga tu bukan kuat yang dikehendaki, tapi kuat pada pandangan syarak siapa dia? Hanya senya yang sangat kuat, yakni pada pandangan syarak siapa dia? Yang syarak iktiraf orang ni kuat. Inilah orang yang kuat sebenarnya. Inilah pahlawan yang sebenar. Gitu lah. Siapa dia? Yang sifat orang yang diiktiraf oleh syarak, yang memiliki ataupun yang memiliki ia seseorang akan dirinya pada ketika marah. Makna ketika marah dia ada rasa marah. Artinya, maksud lagi detailnya, kuasa ia, yakni kuasa seseorang tu menahan dirinya daripada umpama apa dia? Memaki dan memukul pada ketika ia seorang marah akan seseorang yang lebih dhaif, lemah. Dhaif tu lemah daripadanya. Ni baru orang kuat sebenar. Maknanya, ketika mana orang ini dia ada rasa marah, tetapi dia menahan, dia kuasa menahan dirinya, menyabarkan dirinya daripada membuat tindakan umpamanya memaki. Memakilah kan? Istilahnya sama, kita memaki.
atau memukul, atau lebih kias membunuh dan sebagainya, terhadap orang yang lemah daripadanya. Itu baru orang kuat. Pada syarak, itulah orang yang kuat. Maknanya, bila sebut pada pandangan syarak, maknanya pada tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kuat. Jadi, maknanya tak boleh. Hadis ni menunjukkan apa dia? Menunjukkan illat atas perkataan atas tadi tu. Dan bermula, tadi tu kita baca, dan bermula memecahkan, menyabarkan diri, menahankan diri ketika sangat marah itu, setengah daripada perkara pekerjaan yang amat penting. Kenapa? Kerana sabda Nabi ada sebut begini. Orang yang kuat bukanlah orang yang apabila beberapa orang lelaki cuba nak mengalahkan dia, tak berjaya. Ini bukan orang kuat pada pandangan syarak. Itu hanya pada pandangan duniawi saja. Tapi orang yang sebenar-benar kuat pada pandangan Allah. Iaitu siapa dia? Ketika mana dia berasa dalam keadaan marah, dia dapat tahan marah, dia dapat kawal marah dia. Sabar. Maka ni lah orang kuat sebenarnya. Atas dasar inilah, maka hukum syarak kata apa dia? Setengah daripada perkara yang amat penting. Bila sebut yang penting, maknanya ni perkara yang mendapat pahala yang besar daripada Allah. Apa dia? Sabar, tahan diri itu. Lebih-lebih lagi ketika mana orang yang dia nak marah tu, orang yang dia ada rasa marah tu, orang tu lemah daripada dia. Kira-kiranya orang ni kalau aku jentik pun boleh lah. Orang ni maknanya lemah lah. Contohnya perempuan, ataupun orang yang kanak-kanak ke. Jadi maknanya bila dia dapat menahan, menyabarkan diri dia ketika marah tu, maka inilah orang yang kuat sebenarnya. Jadi ala kulli hal, cerita dia ialah sabar. Sabar. Tapi begini, dia kata dalam hadis ni, jadi terjemah hadis sampai situlah. Daripadanya situ itu dipanggil terjemah hadis sampai situ. Baik. Kalau kita tengok ayat ni, yang lebih dhaif daripadanya orang yang marah tu dia dapat tahan. Kerana apa dia? Kerana orang yang dimarahinya itu lebih lemah daripadanya, dia dapat tahan. Tapi macam mana pula kalau orang yang dia rasa nak marah tu, orang tu lebih kuat daripadanya? Macam mana pula? Macam mana pula? Ada kena juga tak dengan hadis ni? Kena juga. Maknanya, kalau orang yang dimarahi itu lemah daripadanya, dia dapat tahan daripada apa? Memaki, memukul, ataupun lebih teruk daripada itu. Tapi kalau orang yang dimarahinya itu lebih kuat dari segi tenaga daripada dia, dia marah ni. Tapi berani tak dia nak maki? Berani tak dia nak memukul? Pasal apa? Ini Tok Guru Tomoy ni. Jangan cik pasal dengan dia. Tapi rasa nak marah dengan dia. Termasuk tak? Termasuk juga. Sebab apa? Kalau dia, misalnya kata orang yang dimarahi itu lebih kuat dari segi tenaga daripada dia, maka tak memungkinkan dia nak memukul atau maki. Silat hari bulan, aku maki dia. Apa dia? Naik ke muka aku, kaki dia. Jadi, dia pun tak berani. Tetapi, dia termasuk juga dekat sini. Iaitu apa dia? Kalau dia takut untuk bertindak dengan memukul atau memaki, dia akan mendatangkan apa dia? Dendam. Dendam dalam hati dia pada orang yang ni, mentang-mentang lah kau punya apa dia, kekuatan kau lebih kuat pada aku, tapi aku tetap berdendam pada kau. Jadi bila dendam ni, boleh tak dia mudaratkan orang tu dari sudut lain? Boleh. Contohnya seperti apa? Dia sihirkan orang tu. Betul tak? Dia apa dia? Dia tembak orang tu, pukul curi atau semua. Itu. Maknanya dalam keadaan orang yang dimarahinya itu dhaif, lebih dhaif ataupun lebih kuat daripadanya. Jadi sebagai catatannya kat situ, yang lebih dhaif atau tambah, atau yang lebih kuat daripadanya. Itu dia.
Maknanya masuk juga. Kena sabar juga. Kena tahan juga. Walaupun orang yang dimarahinya itu lebih kuat dari segi tenaganya. Kena sabar juga. Pasal apa? Kalau dia tak mampu nak lawan, memukul, maki, dia takut. Kan aku pula kena. Jadi dia tetap ada rasa dendam. Itu juga satu perkara yang apa dia? Yang salah. Dendam, tunggu masa je besok aku buat sesuatu yang akan memudaratkan dia. Itu pun masuk dalam arti kata apa dia? Yang lebih dhaif atau yang lebih kuat daripadanya. Maknanya disuruh kita sabar, tahan diri. Itu dia. Baik, teruskan. Dan bersembah. Apa maksud bersembah? Bersembah ni kadang-kadang boleh diterjemahkan kepada nak menanya, nak bercakap, sembah. Apa dia kata? Bersembah ni boleh ditafsirkan dengan makna nak menanya ataupun nak bercakap. Gitu. Jadi di sini muradnya mana? Dan bersembah dan menanya. Murad dia bertanya. Dan bersembah yakni bertanya seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada satu orang laki-laki. Dalam hadis ni riwayat mana tu? Kalau ikut di bawah rawahul Bukhari. Maknanya hadis Bukhari, sahih Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Baik, cuma Imam Bukhari tak menyebutkan siapakah rajulun itu, yakni lelaki itu. Hanya sebut siapa dia? Dan bersembah yakni bertanya satu orang laki-laki. Cuma kalau kita tengok dalam Musnad Imam Abu Ya'la, Musnad hadis Imam Abu Ya'la sebut laki-laki itu ialah Ibnu Umar. Ibnu Umar, yakni Sayyidina Abdullah bin Umar, anak lelaki Sayyidina Umar. Itu Abdullah bin Umar. Itu dalam Musnad Imam Abu Ya'la, hadis Imam Abu Ya'la. Tapi dalam oleh kerana disebut rawahul Bukhari, makna dalam Sahih Bukhari ini Imam Bukhari tak menyatakan siapakah laki-laki, hanya disebutkan dalam lafaz hadis rajulun maknanya lelaki. Itu dia. Jadi bertanya satu orang laki-laki bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya? Dia tanya dekat Rasulullah, suruh olehmu, atau kata lain, ya Rasulullah, ajarkan olehmu. Begitu maksud dia. Ajarkan olehmu akan daku dengan satu pekerjaan, dengan satu amalan. Maksud pekerjaan tu satu amalan. Dia minta Rasulullah ajarkan satu amalan. Dan sedikitkan. Dia minta amalan. Ya Rasulullah, ajar kepada saya, suruhkan, perintahkan saya dengan satu amalan, tapi amalan tu jangan banyak-banyak, tak dan saya nak buat. Dan tu. Tengok sahabat pun minta, maknanya mikir juga. Kalau nak beramal ni, biar saiz dengan padan kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak beramal maksudnya amalan-amalan, tak kira ada sudut bacaan ke. Hari ni kalau nisbah hari ni orang maknanya amalan apa dia? Membaca tak? Selawat, zikir yang tertentu. Saya pesan, kalau nak beramal, tengok kepada saiz kita, qadar kita. Biar berpadan. Yang penting, kalau kita nak beramal ni, ialah biar sedikit, tetapi istiqamah. Itu lebih disukai Allah daripada kita beramal banyak-banyak, seminggu je, lepas tu tak beramal terus dah. Itu tak jadi. Tapi amal ni, sebab tu saya nasihatkan, kalau kita nak beramal,
beramal dengan yang sedikit-sedikit dahulu. Jangan sekaligus 1000 kali satu hari nak selawat. Memang bagus. Perbanyakkan selawat memang dituntut kan. Tapi takut hari ni je kau buat. Besok rasa alamak nak mikir ke 1000 tu Allah. Nampak? Jadi jangan begitu. Jadi kita ni kan bukan kita ni nak duduk beramal saja. Banyak komitmen lain kita nak buat. Kerja kita kan. Jadi beramallah. Tapi beramal ikut pada saiz badan kita. Maksudnya tu kiasan tu. Maksudnya ikut qada masing-masing. Kalau kita level orang yang dah pencen, tak ada kerja apa nak buat. Kan? Kalau tak ada kerja pun aku tidur saja. Jadi baik kau beramal. Beramal bolehlah kira-kiranya banyak sedikit. Daripada banyak tidur. Tapi itu level orang yang dah kurang komitmennya. Bolehlah nak banyak beramal. Tapi kalau awak masih lagi banyak komitmen, tu nak buat, ni nak buat, yang mana kerja ni pun penting juga. Nak cari dunia terkadang itu kait dengan ibadah juga. Jadi dok sibuk nak beramal. Sebab tu beramal ikut qada masing-masing. Jangan kita berahi nak banyak amal, kemudian amal sekejap, lepas tu kita tinggal. Contoh selawat. Ada dalam hadis Nabi. Barang siapa yang berselawat atasku 10 kali pagi, 10 kali petang. Amal lah tu. Kan? Ni kita tengok dalam Facebook. Dah beramal, dah selawat ke hari ni? Alhamdulillah. Kawan tu tulis, Alhamdulillah hari ni berjaya juga. Siap tunjuk apa tu? Apa tu? Tasbih digital tu. Orang ini kan suka menunjuk beramal. Dia baru lepas habis dah. Angka dekat tasbih tu 1000. Alhamdulillah, ada snap. Hantar dekat Facebook. Alhamdulillah hari ni baru lepas 1000. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, bagaimana? Kita tengok. Wish, tak jadi ni. 1000 dia. Ikut orang tu. Dapat hari ni je lah, besok. Dah. Tak ada beramal dah. Jadi, tengok. Nabi kata apa dia? Barang siapa yang selawat atasku 10 kali pagi. Susah tak 10 kali? Tak sampai 2 minit. Petang 10 kali. Amal tu. Bila dah timbul rasa manis. Rasa manis itu maksud dah rasa kalau tak selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, ibarat macam aku tak makan ubat kecil manis ni. Maksudnya kena makan juga ubat. Kena kok mana pun kena juga selawat. Lagi pun tak susah, 10 kali je. Dalam bawa motor tu boleh. Dalam bawa motor nak pergi kedai tu. Sebelum sampai kedai tu habis dah 10 kali. 10 kali petang, 10 kali pagi, 10 kali petang. Ada fadilat dia. Ni kita ikut orang. Ikut pula kerana terpengaruh dengan tengok Facebook. Tok Guru Dun selawat ni. Ada baca pula orang post kisah-kisah wali. Satu hari dia selawat 12,000. Kita pun, baguslah tu. Maksudnya ada menimbulkan hemmah, semangat selawat, bagus. Tapi ingat, masa nak selawat tu, pilihlah kadar yang kita boleh istiqamah dulu. Yang penting sedikit, tapi istiqamah itu paling penting. Sebab Nabi sebut, amalan yang paling Allah suka ialah sedikit, tapi istiqamah. Tu. Jadi, kalau kita banyak, apa guna kalau berhenti, tak istiqamah? Dapat berapa? Istiqamah tak? Aku dapat seminggu, lepas tu macam-macam dah pula dah. Sudah? Tak jadi gitu. Tak jadi apa. Tapi yang dia buat tu dapat juga lah pahalanya. Tapi yang kita nak ialah apa? Amalan tu menjadi darah daging kita. Tu. Jadi saya pesan sekali lagi, kalau nak beramal, contohnya nak baca Quran kan. Kita tengok orang dia mampu setengah juzuk satu hari. Kalau kita tak mampu, baca sekadar yang kita mampu. Kalau dapat 5 ayat dah. Walau satu hari. Yang penting istiqamah. Besok 5 ayat. Jangan fikir, alamak sikitnya. Biar manis dulu. Dalam beramal, manis
dia akan bertambah. Dia tak akan berkurang. Kalau dah ada manis, dia akan nak bertambah. Ya? Bila kita dah sedap makan, lapar pula, bertambah ke? Stop. Tambahlah kan kalau ikut kalau ikut nak makan perutnya memang nak tambahlah. Biar ada rasa sedap manis dulu. Beramal. Baru dia akan automatik dia akan tambah, dia tak akan berkurang. Tapi kalau kita beramal, rasa tak manis, rasa pahit pula dah. Berhenti ke nak teruskan? Berhenti. Pasal pahit. Pahit tu maksudnya kiasan. Tak sedap dah tu. Tu. Jadi beramal ni ikut qadar masing-masing. Kalau kita rasa kita mampu sekian-sekian banyak, dah. Ikut tu je. Yang penting istiqamah. Jadi pengajaran ibrah hadis ni apa dia? Sahabat ni siapa? Sahabat ni kan orang yang hebat. Iman dia. Pun begitu, dia tetap minta amalan tapi tengok perkataan tu. Dia minta Nabi ajarkan satu amalan dan sedikit ya Rasulullah, sedikit jangan banyak-banyak takut tak sempat beramal kan. Tengok sahabat tu. Maknanya dia mengerti bahawa dia mengerti tentang saiz dia tu. Qadar dia tu disebutkan oleh Rasulullah, jangan banyak-banyak takut tak dan beramal. Takut minta, dia tak sebut sedikit, buat Nabi bagi gini-gini banyak, tak teramal. Dah takut menyalahi Rasulullah. Jadi tengok dia sebut awal-awal dan sedikit kan. Ibrahnya apa dia? Nak beramal ikut saiz kita. Saiz kita. Sama macam kita apa dia? Kalau kita nak pilih baju, pilih seluar, mesti ikut saiz. Tak kena sempit sangat. Kalau longgar sangat pun tak pakai juga. Gitu. Jadi biar berpadan. Amal masuk gitu. Kemudian dia minta Rasulullah ajar satu amalan dan sedikit. Itu dia. Dan sedikitkan olehmu, kata sahabat ni. Ya Rasulullah, minta ajar satu amalan dan jangan banyak-banyak Rasulullah. Sikit-sikit aja. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi ajar? La taghdab. Itu je. Orang minta sikit-sikit sungguh Nabi bagi. Itu. La taghdab. Dua perkataan saja. La taghdab. Itu je. Dari minta sikit, Nabi bagi sedikit ya. Dah tak? Allah Rasulullah. Masya Allah. Itu Rasulullah. Dah. Kawan terminta amal sedikit, tapi manfaatnya cukup besar. Allah. La taghdab. Artinya apa dia? Kata Nabi, jangan engkau marah. Jangan kau marah. Itu je amalan. Baik. Kemudian, apa maksud Nabi jangan engkau marah? Jangan faham kepada makna zahir. Jadi, kalau makna zahir apa dia? Jangan marah. Itu sajalah. Makna zahir kan? Zahir lafaz Nabi ni, Nabi ajar apa dia? Jangan marah. Kita nak pegang faham maksud tu, jangan marah betul. Ada tafsiran. Tulis di sini. Apa maksud jangan engkau marah? Dua makna, kata ulama. Itu dia. Jadi kalau kita baca semata hadi, kita akan pegang makna zahir. Kalau jangan marah, tak betul. Jangan marah. Maknanya kalau orang kafir pijak agama kita, tak boleh marah. Kena? Sebab tu ada tafsirannya. Apa maksud Nabi itu? Jangan engkau marah. Makna yang pertama, jangan engkau sengaja mendatangkan sebab-sebab yang boleh menghasilkan marah. Itu makna pertama. Jangan engkau sengaja mendatangkan sebab-sebab yang menghasilkan marah. Jangan cari pasal lah maksudnya. Gitu. Makna pertama. Makna kalam Nabi ni begitu. Yang kedua maknanya apa dia? Kalau sudah marah, tadi Nabi kata pada jangan mendatangkan sebab-sebab yang boleh mendatangkan marah. Elakkan. Itu maksud dia, jangan kau marah. Itu makna pertama. Makna kedua, iaitu kalau sudah timbul rasa marah, tahankan dirimu daripada menyebabkan tindakan-tindakan yang memberi mudarat. Seperti apa dia? Maki, hamun, pukul, bunuh dan sebagainya.
Itu. Maknanya dua makna. Jangan engkau marah. La taghdab. Makna pertama dia, jangan kau cari pasal yang boleh mendatangkan rasa marah. Elakkan. Tu makna pertama. Makna kedua, kalau dah marah, sabarkan diri daripada apa dia? Bertindak yang menghasilkan perkara yang haram, maki hamun orang, bunuh dan sebagainya. Jadi itu amalan yang Nabi bagi kepada sahabat ini. Simple, jangan engkau marah, tapi bukan dengan makna zahir, makna dua tadi tu. Faham dah? Itu. Ni kata ulama ya. Tafsiran hadis ni begitu. Murad dia dua. Maka mengulang-ulang laki-laki itu lelaki itu, mana seorang lelaki kan, maka mengulang-ulang, yakni mengulang apa dia? Dia minta pasal apa? La taghdab. Ni sikit benar ni, ringkas sangat ni, tapi dengan dua makna tu lah. Okey, dia minta lagi ya Rasulullah, ini sikit sangat ni, boleh lagi nak beramal ni. Lepas tu minta lagi, ya Rasulullah, minta lagi amal. Lepas tu maka mengulang-ulang laki itu akan permintaannya. Ya Rasulullah, minta lagi amalan. Ada lagi. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya, la taghdab. Jangan engkau marah. Bila dia minta, ya Rasulullah, minta lagi amalan. Nabi tetap mengulang arahan yang sama. Jangan engkau marah, dengan dua makna tadi tu. Jangan engkau marah. Sebab Nabi kan seorang apa dia? Mursyid. Sayyidil mursyid. Orang yang apa dia? Rasulullah. Melihat dengan apa dia? Mukjizat Nabi. Jadi bila orang ni minta amalan, Nabi bagi amalan bersesuaian dengan dia. Yang boleh menaikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggikan darjatnya. Jadi amalannya apa? La taghdab, la taghdab. Ulang 3 kali. Dalam riwayat sebut 3 kali minta. Nabi jawab 3 kali juga. Apa dia? La taghdab. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Itu dia. Jadi kalau kita nak beramal, jangan engkau marah ni dengan dua makna. Jangan mendatangkan sebab-sebab, jangan cari sebab, mana sebab tu boleh mendatangkan rasa marah. Elakkan. Kemudian bila kita dah marah, tahankan diri daripada membuat satu tindakan yang melampaui, yakni hukum haram. Maki hamun orang, tak? Anda marah. Itu. Jadi itulah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Malam ni kita ada jemputan kan? Itu. Jadi sampai sini dulu. Dan nak menjawab juga ada soalan yang diberikan. Minta dijawabkan sikit. Baik. Ada 3 soalan. Yang pertama, apabila laungan azan diperlahankan. Ini dia bagi kenyataan dulu. Soalannya bawah. Yang kedua, apabila tahrim, bukan tahrim, betul kan? Tarhim. Tahrim tu maknanya yang hampir pada haram. Maksudnya tarhim subuh tu lah. Tarhim lah. Betul kan ejaan ni? Dia T-A-R, bukan T-A-H. Tahrim iaitu yang hampir pada haram. Tarhim, yakni apa itulah bacaan sebelum subuh tu. Tarhim subuh dia panggil. Apabila tarhim subuh, sebelum subuh diberhentikan, ekoran aduan jemaah ke pihak yang berkuasa, yakni jawatan agama, mohon pencerahan. 2 perkara ni, azan kena slow. Lepas tu tarhim subuh diberhentikan kerana ada komplain daripada penduduk. Ni bukan jemaah ni, tak sesuai nak sebut jemaah ni. Jemaah ni orang yang apa dia? Yang hadir ke masjid, yang hadir ke dalam halaqah ilmu tu jemaah. Ini tak boleh panggil jemaah ni, dipanggil penduduk.
sekitarnya. Itu je. Dia komplain ke jamaah agama, kuat sangatlah azan tu. Minta slow sikitlah. Tarhim subuh tu berhentilah, mengganggu. Jawabnya, pencerahannya ialah sepatutnya tidak perlu dilayan. Tidak perlu dilayan komplain ini. Kerana ini syiar agama. Orang kafir pun tak komplain tu. Bahkan orang kafir pula setengahnya, tak, Cina-Cina tua-tua tu. Mana itu? Tak ada bunyi lagi. Sudah berhenti kah itu? Dia umpamakan itu macam jam loceng dia. Kita tak payah pasang itu jam, itu cukup itu masjid punya suara saja. Itu pagi-pagi ada itu bunyi-bunyi. Dia tak sebut, dia tak kerti nak sebut tarhim. Itu orang baca-baca punya lah. Sudah tak ada kah? Banyak susah kena pasang itu balik, itu jam loceng. Tapi orang Islam kita, ni orang Islam ni. Orang yang beragama Islam, tapi belum tentu mukminnya belum. Jadi, pada hemat saya, ialah sepatutnya tak perlu dilayan. Pihak masjid tak perlu layan kerana orang macam ini. Ya? Pasal apa? Tarhim itu kan ajaran agama kita. Mana syiar agama. Kan? Memang pagi-pagi pun itu tanggungjawab kita kena bangun. Tarhim itu untuk apa dia? Mengejutkan kita. Lagi pun bukanlah daripada pukul 3 pagi dia tarhim tu. Mungkin berapa minit sebelum subuh. Kan? Jadi sepatutnya pihak masjid tak perlu layan. Biarlah dia. Ya, yang komplain ni bukannya majoriti penduduk taman. Barangkali satu rumah saja. Orang macam ni tak perlu dilayan. Walaupun ada. Di mana-mana ada. Tempat saya pun ada dulu. Akhirnya tak layan pun, tak layan. Akhirnya dia yang belah daripada situ. Ikut engkau lah, tak engkau dah. Ini agama, ini urusan agama. Orang kafir tak komplain, kan kata engkau lebih jahat daripada orang kafir, kau marah pula. Tak sepatutnya benda begini. Azan, kan azan tu kan apa dia? Ya Allah, suruh slow sikit apa makna tu? Kalau dianggap itu satu bentuk gangguan, Allah, gangguan apa? Kalau orang melalak apa tu karaoke, tak pula kau kata melalak tu suruh slow kan? Kau minta lagi kuat ada. Ini azan membesarkan Allah. Mana boleh kita kata itu mengganggu? Lainlah speaker tu letak betul-betul kat bilik pintu tingkap bilik engkau. Kalau pasang itu tak apalah kau komplain pun, munasabah nak komplain. Jauh daripada rumah kau kan. Kira-kira dengarlah. Apa masalahnya? Sepatutnya pihak AJK masjid tak perlu layan ni. Betulkan balik ni. Pihak masjid janganlah layan. Besok dia mati, dia cari orang masjid juga. Dia nak mati, dia boleh urus sendiri ke? Cari orang masjid juga. Yang kau komplain tu. Jadi sepatutnya pihak masjid jangan layan. Ini syiar agama. Bukan kita buat melampau-lampau. Mana ada Islam melampau ni? Maksudnya dari segi kuat ke apa ke, tak ada. Ya? Setengah-setengah saya dengar pula cerita, ada kata, azan mana tak dengar ni? Ada pula orang cakap macam tu. Ada? Jadi benda-benda macam ni memang ada berlaku dalam masyarakat. Tapi sepatutnya masjid tak perlulah layan. Walaupun dia buat aduan kepada pihak berkuasa, tak perlu layan. Ya, ini bukan suara majoriti, ini suara perseorangan. Apa kita layan yang seorang ni? Masya-Allah. Okey? Tu jawapan saya lah. Okey? Tu wallahu a'lam. Baik, yang ketiga, ada satu lagi. Apa hukum ketika khatib baca khutbah Jumaat, jemaah yang duduk di luar ruang solat, maksudnya di luar dewan solat, dekat kaki lima tu lah. Tidak dengar khutbah. Tidak dengar, maknanya yang dalam dewan salat dengar, yang kat luar tu tak dengar. Okey? Tak dengar. Jadi soalannya, salat Jumaat itu sah atau tidak? Jawabnya sah. Kerana apa? Kerana syarat nak bagi sah Jumaat, sekurang-kurangnya ada 40 orang yang mendengar khutbah.
Melainkan boleh nak kata tak sah. Kena sebut begini. Boleh jadi tak sah tak? Boleh juga. Yang dalam sepatutnya dengar, tapi yang dalam semua tidur mereka. Tidur. Daripada mana? Azan lagi dah dia tidur. Contoh, walaupun mustahil tak ada lah. Contoh, nak kata tak sahnya. Semua tu. Jadi maknanya tak dengar lah dalam tu. Luar pun tak dengar, tak sah Jumaat. Dia syaratnya nak sah Jumaat, 40 orang yang mesti dengar khutbah pertama dan kedua. 40 orang tu mesti dengar. Kalau tidur boleh tak kita panggil dengar tak? Suruh dia tanya ni, yang tidur tu. Apa tajuk khutbah ni? Entahlah, aku meleleh helium kata. Tak boleh. Jadi maknanya syarat fiqh ni, mazhab Syafi'i. 40 orang tu, dia ada banyak macam syarat kan? Syarat sah Fatihah, syarat sah sembahyang apa semua. Termasuk dengar khutbah 40 orang. Mesti celik mata, telinga dengar. 40 orang. Jadi, cukup tak 40 orang dalam tu? Lebih dah. Jadi, sah pada syarak. Tak timbul tidak sah. Melainkan, saya buat contoh tadi, kalau tak sahnya begini-begini. Itu je. Faham tak? Jadi, tidak timbul. Kerana di dalam dewan utama solat tu, dalam tu, kapet tu, lebih daripada 40 orang yang dengar. Jadi yang kat luar tu tak dengar pun tak apa. Cuma dia janganlah menyembang pula. Tak dengar, elok kita menyembang ni. Tak dengar. Dia pun duduk sama-sama 3-4 orang, dia punya regu dia duduk menyembang. Habis paling Jumaat kau tak dapat. Tu je lah. Lain tak ada apa dia. Jadi wallahu a'lam. Tu dia. Baik, Jadi sekadar tu dulu, kita sambung pada kuliah yang akan datang. Tolong tandakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.